Okay, and then setelah bertahun-tahun Edgin ni melakukan kerja-kerja terkutuk tu, macam yang sebelum ni, Edgin ni kan akan ambil beberapa part badan sahaja dan dia akan pulangkan balik mayat tu ke liang lahat, betul tak? Tapi menjelang tahun 1950, Edgin ni mula Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, korang pernah dengar tak kisah tentang seorang lelaki ni yang di mana dia ni dah menggunakan beberapa part ataupun anggota badan mangsa dia untuk dijadikan sebagai barangan dekat rumah dia. Contohnya macam kerusi, dia buat mangkuk, jadikan hiasan dinding. Korang bayangkan dia buat mangkuk sup menggunakan tengkorak tau guys. Gila betul tak? Tapi kisah dia ni agak kesian jugalah bagi Syamim. Sebab pada awalnya ni dia ni bukanlah orang jahat pun. Tapi disebabkan daripada kecil lagi dia ni dah kena brainwash dengan ibu dia. Lebih-lebih lagi selepas ibu dia meninggal dunia, dari situlah wayar dekat otak dia dah start putus dan dia buat banyak kerja-kerja gila. Contohnya dia keluarkan mayat daripada kubur, ambil isi dalaman badan orang, dan sampai satu tahap tu dan akhirnya dia jadi pengambil nyawa bersiri guys. Sorry lah kalau ayat Syamim macam ada pelik-pelik sikit dalam video ni kan. Sebab Syamim cuba tukarkan beberapa ayat yang AI boleh detect tau untuk violation. Contohnya macam bunuh ke, pembunuhan ke. Syamim harap korang faham lah. Okay, korang mesti dah tak sabar nak dengar kisah tentang Edward Gein ni kan. Macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang menekan butang like terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk korang yang masih belum tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu, Syamim minta sangat jasa baik korang. Syamim tak minta banyak pun. Korang tekan butang subscribe tu sekarang dan korang sambung balik tengok video ni dan kita jump terus into the story. Okay guys, sekejap. Korang nak tak Syamim bagi 20 helai baju ni dekat korang? Serius, kain baju ni Syamim tak tipu, dia memang premium, tahan lasak, tebal. Tebal dia ni pun dalam 200 GSM macam tu tau. So kalau korang basuh banyak kali pun insya-Allah kain ni tak mudah kembang. Syamim berani jamin sebab kain ni jenis baik punya tau. Dulu Syamim jual baju ni pun dalam harga RM70 macam tu. Tapi baju yang korang akan dapat nanti size dia random dan colour pun random lah. Sebab memang tinggal 20 ni je. Tapi ada syarat dia. Syamim minta korang follow IG baru Syamim, korang follow juga TikTok baru Syamim. Cukup 5,000 followers, Syamim akan pilih randomly daripada list follower tu. Ingat, follow dua-dua ke tau. Misal kata kalau korang terpilih tapi korang tak menepati kedua-dua syarat tu, hadiah tu akan Syamim tukarkan kepada orang lain lah. Okay, cepat buat sekarang. Korang tekan je link yang ada dekat pin komen tu. Okay guys, Ed Gein atau nama panjang dia Edward Theodore Gein adalah seorang lelaki yang dilahirkan pada 27 Ogos 1906 dekat satu kawasan bandar yang bernama La Crosse, Wisconsin, Amerika Syarikat. Tapi pada ketika tu sebenarnya bandar La Crosse ni bukanlah tempat yang ideal tau untuk membesarkan anak-anak. Sebabnya ketika tu bandar La Crosse ni adalah sebuah bandar yang dikenali sebagai kawasan yang penuh dengan macam-macam maksiat dan kerosakan moral. Antaranya dekat kawasan tu sibuk dengan aktiviti pelacuran, alkohol dan yang paling teruk sekali adalah hubungan sejenis lah. Boleh kata tempat yang Ed Gein lahir tu adalah sebuah tempat yang sangat tidak sesuai untuk dia membesar bersama-sama dengan abang dia lah. Untuk pengetahuan korang, Ed Gein ni adalah anak kedua dalam keluarga Gein dan dia dibesarkan bersama abang dia yang bernama Henry. Dan mereka berdua ni sepenuhnya dibesarkan oleh George Philip Gein, iaitu ayah dia, dan ibu dia yang bernama Augusta Gein lah. Akan tetapi mungkin disebabkan keluarga Ed Gein ni duduk dekat tempat yang penuh dengan kerosakan moral ketika tu, benda tu sebenarnya dah membuatkan mak bapak Ed Gein ni sendiri adalah salah sebuah keluarga La Crosse yang mempunyai masalah kerosakan moral. Hidup keluarga diorang time ni memang huru-hara lah, dengan bapak dia yang macam tu, ibu dia pula yang macam ni. Dekat sini ada dua masalah yang dihadapi oleh Ed Gein dengan abang dia semasa diorang membesar. Yang pertamanya, bapak dia adalah seorang pemabuk tegar dan mak dia pula adalah seorang wanita yang sangat taksub dengan agama. Dia punya level taksub tu bukan biasa-biasa tau. Tapi itu sekejap lagi Syamim akan ceritakan dekat korang lah. So kita cerita dulu tentang bapa Ed Gein ni. Kalau tengok sekilas pandang lah bapa Ed Gein ni kalau ikutkan sama je macam bapa-bapa yang lain tau guys. Dia ada kerja hakiki dia sebagai anggota bomba. Kadang-kadang tu dia nak tambah pendapatan, dia jadi tukang kayu, pengusaha barangan kulit. Senang cerita, bab duit ataupun untuk menafkahi keluarga dia tu memang tak ada masalah langsung lah bagi bapa Ed Gein ni. Tapi masalahnya dekat sini pula, setiap kali bapa dia ni balik je daripada kerja,
Bapa Edgin ni jarang sekali tak mabuk disebabkan dia terlalu tertekan dengan perangai isteri dia si Agusta tu. Mana tanya, setiap kali dia balik je ke rumah, kalau tak si Agusta ni menyumpah anak-anak diorang, dia akan confirm mendera emosi suami dia pula yang penat bekerja ketika tu. Biasalah orang lelaki ni kalau dah penat kerja, lepas tu kena pressure pula sampai macam tu sekali, memang stres dia tu lain macam lah. Jadi untuk nak menghilangkan tekanan yang kerap kali diberikan oleh Agusta tu, that's why lah bapa Edgin ni suka menggunakan alkohol untuk menghilangkan tekanan dekat dalam diri dia. So bila dah mabuk, orang tu popet-popet apa semua, lantar sana lah. Okay, kita tengok sedikit tentang peribadi Agusta pula. Macam yang Syamil cakap tadi, Agusta ni adalah seorang yang sangat taksub dengan agama, betul tak? Untuk pengetahuan korang, disebabkan ketaksuban yang ada pada Agusta tu, antara individu yang terkesan dengan ketaksuban tersebut adalah dua orang anak dia, which is Hendry dan juga Edgin. Masalahnya kalau taksub dia tu ke arah benda yang betul tak apa juga guys. Ini korang tahu tak, ketaksuban kepada agama dia tu boleh sampai membuatkan diri Agusta ni dah jauh terpesong dari ajaran agama sebenar dia. Senang cerita, Agusta ni dah sesat lah. So daripada kecil sampailah budak berdua tu dah besar, macam-macam benda yang tak betul dah disumbat ke dalam kepala otak anak-anak dia. Korang mesti nak tahu apa yang Agusta ni selalu brainwash dekat anak-anak dia kan. Disebabkan Agusta ni dah terpesong jauh daripada ajaran agama dia. Dari perspektif Agusta sendiri, dia merasakan dosa dan kejahatan yang ada dekat dunia ni terlampau banyak. Ada certain part yang dia fikir tu mungkin betul. Contohnya apa yang selalu diterapkan dekat anak dia, macam larangan tentang alkohol, pelacuran, judi dan sebagainya. Part tu memang okey lah. Tapi yang menjadi masalahnya dekat sini, Agusta juga bagi tahu dekat anak-anak dia yang di mana wanita tu adalah makhluk yang hina yang akan merosakkan lelaki dan mencemarkan agama. Tak tahulah macam mana Agusta ni boleh berfikiran macam tu kan. Semua ni mungkin terjadi disebabkan Agusta ni tengok terlalu banyak aktiviti pelacuran yang terjadi dekat bandar La Crosse tu. Mungkin dia benci sangat dengan benda-benda yang jadi dekat situ. Dia pun pukul lah rata semua orang-orang perempuan dekat dunia ni. Kan salah tu kan. Jadi untuk nak sentiasa menerapkan kerohanian yang baik dekat anak-anak dia, setiap petang Agusta ni akan membaca Alkitab dekat anak-anak dia dengan lebih menekankan bab kematian, hukuman daripada Tuhan dan sebagainya lah. Untuk pengetahuan korang, disebabkan Agusta ni beriman dengan cara yang sesat juga, Agusta ni juga adalah seorang ibu yang membesarkan kedua anak dia tu dengan cara yang sangat kasar dan strict tu guys. Setiap hari dia akan merendah-rendahkan anak dia. Dia maki Hamon, dia cakap kau ni anak tak guna lah, apalah. Sampai satu tahap tu, disebabkan Agusta ni fikir dosa ada dekat mana-mana je, Agusta ni melarang terus untuk anak-anak dia bercampur dengan kawan-kawan dekat kawasan rumah dia. Bukan setakat dekat kawasan rumah dia je, dekat sekolah pun sama juga guys. Dia cakap kalau dekat sekolah kau kawan dengan siapa-siapa, siap kau. Lebih kurang macam tu lah Agusta pesan dekat anak dia. And then dekat sekolah ni pula, Edgin ni juga dikenali sebagai seorang budak yang pendiam oleh cikgu dia tau. Tapi diam-diam ni bukan diam-diam biasa, diam-diam ubi berisi guys. Walaupun dia ni sentiasa berdepan dengan masalah keluarga yang agak toksik ketika tu, apa yang bagusnya pasal Edgin ni, dia masih lagi boleh fokus dalam pelajaran dia dan dia sangat cemerlang terutama dalam bab-bab membaca apa semua. Tapi kan ada satu benda yang lebih membuatkan cikgu dia ni tak boleh lupa dekat Edgin ni. Edgin ni ada satu perwatakan pelik yang di mana dia ni akan selalu ketawa secara tiba-tiba dekat sekolah. Contohnya ada satu momen orang semua tengah senyap dekat dalam kelas kan, tiba-tiba dia lebih kurang macam tu lah. Gila, bapak creepy kan dia kan. Memang pelik lah cikgu tengok dia kalau macam tu. Korang bayangkan lah, budak pendiam lepas tu boleh ketawa macam tu pula, kan pelik nama dia. And then disebabkan perangai dia yang macam tu, dia pendiam, dia pelik apa semua, keadaan diri dia tu dah membuatkan kawan dekat sekolah dia mengambil kesempatan terhadap dia yang di mana dia selalu dibuli oleh kawan-kawan dia dekat sekolah dia. Adalah ibu dia tak bagi bercampur dengan kawan-kawan dekat sekolah tu kan. Lepas tu boleh pula jadi benda yang macam ni. Memang Edgin ni tak nak teruslah bercampur dengan orang. Sampai satu tahap tu, bila dia balik sekolah, dia akan masuk ke dalam bilik, dia duduk dalam bilik itu senyap sebab dia tak nak bercampur dengan orang punya pasal. Teruk weh kehidupan dia ketika tu. Tapi walaupun sebegitu teruknya layanan yang dah diberikan oleh Agusta kepada anak-anak dia, untuk Henry dia memang tak boleh terima langsung lah dengan apa yang ibu dia buat dekat orang. Tapi berbeza pula dengan Edgin. Yang pelik je dekat sini, walaupun selalu sangat kena dera, kena marah apa semua, Edgin ni antara anak yang sangat patuh dengan perintah ibu dia dan dia sangat mengagung-agungkan ibu dia. Senang cerita, Edgin ni dah mula fanatik lah dengan ibu dia. Kemudian pada tahun 1915, setelah bapa Edgin ni dah menjual kedai runcit milik dia yang ada dekat La Crosse tu, bapa Edgin ni dah membeli sebidang tanah ladang seluas 155 ekar dekat Plainfield, Wisconsin, which is kawasan tu adalah sebuah kawasan agak jauh jugalah dengan kawasan La Crosse. Diorang plan bila diorang
diorang dah beli tanah tu, diorang semua akan berpindah terus ke Plainfield tu dan diorang akan memulakan kehidupan baru diorang dekat sana lah. Tapi setelah sesampainya diorang dekat Plainfield tu, apa yang boleh digambarkan ketika tu, Plainfield tu adalah sebuah kawasan yang sunyi gila dan memang kawasan tu agak jauh daripada orang ramai. Waktu ni orang yang paling gembira sekali adalah Agusta lah. Apa yang dirasakan ketika ni, tempat yang baru yang diorang duduk ni adalah tempat yang paling sempurna untuk dia mengasingkan keluarga dia daripada dunia luar yang penuh dengan dosa. So lepas ni senang dah sikit dia nak menyebarkan lagi ajaran sesat dia dekat anak-anak dia tu kan, tanpa gangguan luar. Pada 1 April 1940, George Philip Ginn iaitu bapa kepada Henry dan juga Ed ni telah meninggal dunia akibat serangan jantung tau guys. Waktu ni umur diorang berdua dah pun mencecah 30-an macam tu lah. Tapi yang malangnya disebabkan diorang ni sentiasa hidup di bawah kawalan ibu dia yang melampau sangat tu, diorang berdua ni dikongkong dan diorang sebenarnya tak hidup pun macam orang lain yang berumur 30 tahun dekat luar sana. Korang bayangkanlah, diorang tak berkahwin, diorang tak bercampur dengan dunia luar. Tambahan pula selepas dia bapa Ed Gein ni mati kan, ibu dia ni bukan lagi jadi orang yang fanatik dengan agama lagi dah, tapi dia jadi orang yang gila terus sebenarnya pasal agama dia. Dia dah start suruh anak-anak dia percaya yang wanita adalah jemaah syaitan lah, apalah. So disebabkan Henry ni dah tak tahan dengan kelakuan yang ditunjukkan oleh ibu dia tu, untuk nak melawan balik ibu dia ketika tu, Henry dah berkenalan dengan seorang janda anak dua untuk menunjukkan apa yang dikatakan tentang perempuan tu adalah salah. Tapi mesti korang dah boleh expect kan apa reaction ibu dia, betul tak? Adalah ibu dia memang tak suka dengan perempuan. Tambahan pula perempuan yang Henry berkawan ni pun adalah janda. Yes, bila mana Agusta dapat tahu je perhubungan Henry dengan janda tu, dia memang merentan teruk lah. Dia hina perempuan tu dengan bermacam-macam hinaan dan dia menganggap yang Henry adalah pengkhianat guys. Mana taknya daripada kecil ibu dia dah brainwash anak dia cukup-cukup pasal perempuan apa semua ni. Tu bila dah besar anak dia tak ikut pula cakap dia. Time ni hubungan Henry dengan ibu dia memang dah tegang habis lah. Jadi dalam mana Henry tengah bergaduh dengan ibu dia tu, untuk nak menyelamatkan adik dia si Ed Gein ni, Henry pun cubalah pujuk Ed. Dia cakap, Ed, jom kita bertindak sekarang ni juga. Sampai bila kita nak macam ni kan? Jadi bila pujuk, yang malangnya dalam tak sedar sebenarnya Ed Gein ni dah pun tak sup dengan ajaran ibu dia. Dia cakap, tak nak, aku nak stay je dengan ibu. Kalau kau nak pergi, kau pergilah. So dalam situasi ni agak sukar jugalah untuk Henry menentang ibu dia secara bersorangan. Kemudian ketika musim sejuk pada tahun 1944, satu kebakaran dah pun berlaku dekat hujung ladang yang ada dekat rumah Ed Gein tau guys. Tapi korang tahu tak, waktu bomba tengah cuba padam kebakaran ketika tu, Ed Gein ni dalam keadaan cemas dah datang dekat bomba tu dan dia bagi tahu dekat pihak bomba yang abang dia Henry dah pun hilang dekat dalam kebakaran. Dia ceritalah yang abang dia dah lari masuk ke tempat kebakaran tu apa semua. And then setelah pihak polis dah lakukan pencarian dekat kawasan tu, akhirnya polis jumpa Henry dah pun mati tertiarap dekat tanah sambil kawasan tu masih lagi dipenuhi dengan asap. Lebih mengejutkan lagi, dekat bahagian belakang kepala Henry pun ada kesan hentakan yang kuat tau guys. Namun begitu, setelah disiasat, polis dapati yang kematian Henry bukanlah ada kaitan dengan jenayah pun, tapi kematian dia adalah berpunca daripada terhidu asap tebal lah. Jadi Ed Gein pun tak disoal siasat dan kes ni habis macam tu je lah. Waktu ni tak pastilah sama ada Ed Gein yang lakukan semua ni ke atau abang dia memang terjatuh dekat kawasan tu ke, sebab Ed Gein ni tak pernah sekali pun declare yang dia ambil nyawa abang dia ke apa. Kemudian setelah berita kematian Henry ni sampai kepada ibu dia si Agusta tu, walaupun Agusta dengan Henry ni ada hubungan yang tak baik sebelum ni kan, kalau dah nama anak tu tetap anak juga, betul tak? Bila dia dapat tahu je tentang kematian Henry, Agusta sangat terkesan dengan perkabaran tersebut dan dia terus terkena stroke sehingga menyebabkan dia lumpuh ketika tu. Waktu ni Ed Gein ni adalah orang yang paling memainkan peranan penting lah dalam menjaga ibu dia yang tengah sakit tu. Dari tahun 1944 sampailah tahun 1945, selama setahun Ed Gein ni menjaga ibu dia dekat rumah. Diorang berdua ni boleh kata memang terasing gila dengan masyarakat luar. Kalau sebelum ni Agusta ni sihat pun diorang memang dah tak nak bercampur dengan orang, apatah lagi dalam keadaan yang lumpuh sampai tahap macam ni kan, memang langsung lah tak jumpa orang. Untuk pengetahuan korang, dalam mana Agusta tengah berjuang dengan penyakit stroke dia, waktu Agusta tengah sakit tu, sebenarnya Amerika Syarikat tengah merayakan kemenangan dalam Perang Dunia Kedua tau. Waktu tu orang ramai memang tengah happy lah, ekonomi pun tengah meningkat naik apa semua. Tapi walau bagaimanapun, walaupun Amerika tengah merayakan kemenangan Perang Dunia Kedua tu, bagi Ed Gein dengan ibu dia, benda tu sama sekali tak ada efek pun dekat diri diorang, sebab diorang memang tak bercampur dengan dunia luar. Apa yang jadi dekat luar sana lantak sana lah, sebab diorang hidup dengan cara diorang je. And then ada satu ketika tu, bila mana Agusta ni dah mula
mula bertambah baik kan dia punya kesihatan tu. Buat pertama kalinya selepas Agusta tu sakit, Edgar ni dah bawa ibu dia untuk keluar membeli jerami dekat seorang lelaki yang bernama Smith. Tapi masa diorang berdua sampai je dekat rumah Smith tu, diorang nampak yang Smith tengah memukul seekor anjing sehingga anjing tu mati di hadapan diorang berdua. Tapi sebenarnya itu bukanlah masalah utama pun untuk Agusta. Yang jadi masalahnya dekat sini bila mana Agusta ni nampak seorang perempuan yang tak dikenali keluar daripada rumah Smith dan menjerit untuk minta Smith tu hentikan perbuatan dia. Waktu ni Agusta memang bengang gila lah. Korang tahu tak dia bengang sebab apa? Bukan sebab anjing tadi. Agusta ni marah sebab Smith ni dah tinggal dengan seorang perempuan yang belum dikahwini oleh dia. Bagi Agusta, kalau perempuan yang belum berkahwin yang tinggal dengan seorang lelaki bersama-sama tu, bagi dia itu adalah satu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh perempuan di muka bumi ni. Dan selepas daripada insiden tu, Agusta ni lagilah bertambah tegas dengan Edgin tau guys. Dia cakap perempuan ni semua sama je lah. Diorang semua ni adalah hidup semata-mata dengan nafsu yang jijik je. Korang tengoklah si Agusta ni kan, cara dia bercakap tu seolah-olah macam dia tu bukan perempuan betul lah. Namun tak lama selepas tu, pada 20 Disember 1945, buat kali yang keduanya Agusta ni sekali lagi diserang penyakit stroke dan kali ni dia meninggal terus disebabkan penyakit dia tu. Waktu ni Edgar ni memang berseorangan lah dekat dunia ni. Dan disebabkan dia ni berseorangan jugalah, dia akan buat banyak benda-benda gila yang belum pernah dia buat selama ni. Untuk pengetahuan korang, selepas Agusta ni dah mati kan, Edgar ni dah paku and kunci hampir keseluruhan bilik yang ada dekat rumah dia tu, termasuk sekali dengan bilik Agusta. Dia tak tahulah apa purpose dia ketika tu, tapi sebelum dia mengunci bilik ibu dia tu, dia tak mengubah apa-apa barang pun yang ada dekat dalam bilik ibu dia. Contohnya macam baju ke, cadar, bantal apa semua. Dia biarkan semua barang-barang yang ada dekat dalam rumah tu sama macam masa ibu dia hidup dulu. Menjelang tahun 1946, selepas kematian ibu dia, Edgar ni still lagi meneruskan perbuatan yang sama macam ibu dia buat ketika hidup dulu, which is dia ni masih lagi sering mengasingkan diri dia daripada orang luar. Tapi kalau masa hidup ibu dia tu, kalau diorang semua asingkan diri daripada dunia luar tu, diorang tak adalah rasa macam suram sangat kan. Sebab diorang masih lagi boleh berkomunikasi antara diorang, boleh borak-borak apa semua. Tapi selepas semua ahli keluarga Edgar ni dah tak ada, hidup dia betul-betul kosong sampaikan dia dah mula buat benda-benda yang pelik. Yang di mana dia mula menghabiskan hidup dia dengan membaca buku-buku pelik. Contohnya novel seram, majalah Luch'ah, eksperimen perubatan Nazi. Dan dia juga baca buku tentang anatomi wanita guys. Untuk pengetahuan korang, anatomi wanita yang Syamil maksudkan tadi ianya adalah merujuk kepada struktur fizikal dan bahagian badan wanita tau guys. Atau lebih spesifik lagi, dia merangkumi organ-organ dalaman ataupun luaran yang terlibat dalam fungsi pembiakan dan seksual wanita lah. Tapi yang lebih mengerikan lagi, dalam masa yang sama juga, Edgar ni dah mempelajari seni mengawet haiwan untuk menampakkan haiwan yang dah mati sama seperti haiwan tu masih hidup. So memang Edgar ni dah terlalu pelik lah time ni. Jadi selepas dah mempelajari banyak benda-benda pelik sepanjang bertapa dekat rumah tu, akhirnya pada tahun 1947, Edgar ni dah mula bertindak di luar kawalan, di mana dia mula menggali kubur wanita yang baru sahaja dikebumikan dekat tanah perkuburan Plainfield. Time ni dia akan pilih mayat wanita saja. Bila ada orang mati dalam mana orang tu masih fresh lagi, dia akan gali, dia ambil isi dalaman badan ataupun beberapa part badan orang tu, and dia masukkan balik jasad tu dekat dalam kubur tu dalam keadaan yang tak sempurna. Waktu ni otak dia umpama dah ada wayar yang terputus tau. Tapi memang dah putus dah. Time ni dia dah mula gila guys. And then setelah bertahun-tahun Edgar ni melakukan kerja-kerja terkutuk tu, macam yang sebelum ni, Edgar ni kan akan ambil beberapa part badan sahaja dan dia akan pulangkan balik mayat tu ke liang lahat, betul tak? Tapi menjelang tahun 1950, Edgar ni mula rasa tak puas. Dia cakap dia tak nak lagi dah ambil part badan orang sikit-sikit. Dia nak keluarkan jasad daripada kubur dan dia nak simpan terus jasad tu dekat rumah dia. Sebab dia fikir bila dia dapat satu badan yang penuh macam tu, macam-macam dia boleh buat dengan jasad tu. So bila dia dah dapat jasad solid penuh macam tu, time ni apa yang dia lakukan dekat tubuh yang tak bernyawa tu, dia belajar mengerat. Dia ambil part-part penting. Ada beberapa bahagian badan yang lain juga dia awet dan jadikan perhiasan dekat rumah dia. Tak tahulah apa yang dia fikir ketika tu, sampai satu tahap tu bila dia rasa ada part yang boleh dia makan, dia rebus bahagian tu, lepas tu dia jadikan bahagian tu sebagai hidangan dia. Uish, gila betul dia kan. Kali ni dia memang dah betul-betul level ekstrim lah. Okay guys, walaupun Edgar ni dah nampak macam betul-betul gila orang cakap kan, Edgar ni sebenarnya masih mampu berfungsi sama macam orang normal yang ada dekat luar sana. Dia dah start kerja kecil-kecilan sebagai tukar rumah, ambil upah kerja-kerja kampung. Dan kadang-kadang tu juga dia akan jadi sebagai penjaga untuk menjaga anak-anak orang kampung yang ditinggalkan dekat dia lah. Benda sebenarnya dah terpaksa dah waktu ni. Kalau lah dia tak cari duit untuk menyara kehidupan dia, macam mana dia nak meneruskan
meneruskan kehidupan dia, betul tak? And punyalah baik Edgin waktu ni kan. Setiap kali ada orang kampung yang membantu dia, sebagai tanda ucapan terima kasih dekat orang yang membantu dia tu, Edgin ni biasanya akan memberikan hadiah sejumlah daging kepada orang tu tau. Dia cakap daging tu adalah daging rusa liar lah. Tapi tak pasti sama ada itu daging rusa ataupun tak. Kalau ikutkan situasi ketika tu, besar kemungkinan daging yang Ed bagi dekat orang kampung tu adalah daging manusia lah. Kalau lah betul daging manusia kan, memang kesian lah orang kampung dia. Macam yang korang tahu sebelum ni kan, Edgin ni kan just curi jasad daripada kubur saja kan. Tapi menjelang tahun 1954, Edgin ni bukan saja menjadi seorang penggali kubur je, dia sebenarnya dah register pula untuk jadi pengambil nyawa bersiri dekat Plainfield. Pada malam 8 Disember 1954, Edgin dah pun memandu menuju ke Pine Grove lebih kurang 16 km daripada Plainfield. Waktu tu bila sampai dekat kawasan tu, bila mana Edgin ni lepak dekat sebuah bar ni, dia ternampak muka owner bar yang bernama Mary Hogan ketika tu saling tak tumpah macam ibu dia. Macam yang korang tahu juga, dia ni kan fanatik gila dengan ibu dia masa ibu dia hidup kan. Jadi disebabkan dia nak bawa balik Mary Hogan yang muka sama macam mak dia tu balik ke rumah dia, bila dia tengok dekat bar tu dah lain clear apa semua, Edgin ni dah melepaskan peluru dekat Mary Hogan dan dia bawa balik Mary Hogan menggunakan kereta dia. Benda ni jadi macam spontan gila tau. Dia pergi bar, lepas tu dia pergi jumpa perempuan muka serupa dengan ibu dia, dia lepaskan peluru dan kemudian dia balik. Korang tengoklah betapa singkatnya decision yang Edgin ni buat ketika tu. And then selepas mayat Mary Hogan tu dibawa balik ke rumah, apa yang Edgin ni buat memang gila dah. Dengan menggunakan kapak ketika tu, Edgin ni dah memisahkan tubuh badan Mary ni dan mengubah beberapa anggota badan tersebut menjadi perkakasan dan perabot rumah. Time tu tak pastilah jenis perabot apa yang Edgin ni buat, tapi yang pastinya dia dah ubah suai anggota badan orang tu menjadi perabot lah. Ini baru permulaan tau guys. Mary Hogan ni baru jadi mangsa pertama dia. And then selepas daripada mengambil nyawa Mary Hogan tadi, Edgin ni umpama dah addict dengan apa yang dia buat. Lepas seorang dia buat seorang lagi, lepas seorang dia buat seorang lagi. Tapi nasib dia memang baik lah. Semua orang yang dia dah ambil nyawa tu tak dapat dikenal pasti dia punya identiti dia. Jadi bila mana banyak tubuh dan banyak part-part badan yang dia simpan dekat rumah dia, dengan menggunakan kreativiti yang ada pada Edgin ketika tu, dia dah membuat mangkuk sup menggunakan tengkorak orang. Masalahnya stok dah banyak dekat rumah dia kan. Jadi memang macam-macam benda lah yang dia fikir untuk buat dengan jasad mangsa tu. And then selain daripada mangkuk sup yang dia buat tadi, Edgin ni buat topeng muka menggunakan kulit. Dia sangkut kepala dekat dinding untuk jadikan perhiasan. Dia simpan koleksi kemaluan, koleksi hidung, telinga. Dan korang tahu tak, dia simpan koleksi-koleksi tu semua dekat bawah katil dia sendiri guys. Orang kalau nama collection tu biasa orang akan kumpul jam ke, kumpul topi ke. Ini tak, dia kumpul part badan orang guys. Memang buat hal lah. Tapi part kulit ni Syamil nak cerita sikit dekat korang. Untuk part kulit ni, kreativiti Edgin ni dia macam luar biasa sikit tau guys. Dengan menggunakan kulit tu juga, bukan saja Edgin ni berjaya buat topeng, tapi dia mampu buat baju, tali pinggang, sarung sofa. Semua benda tu dihasilkan daripada kulit je. Kreatif kan? Kreatif lah sangat. Tapi kan apa yang diceritakan oleh Edgin, bila mana bulan terang menyinari malam, biasanya dia akan pakai baju yang diperbuat daripada kulit manusia tadi, dan dia akan menari dekat halaman rumah dia sambil ditemani cahaya bulan terang. Nak buat macam mana kan? Sebenarnya dia dah tak boleh fikir dah mana satu benda elok, mana satu tak. Dah nama pun gila guys. That's why lah dia selalu buat benda-benda gila. Kemudian setelah sebegitu rancaknya pengambilan nyawa yang dibuat oleh Edgin sebelum ni, daripada tahun 1954 sampailah tahun 1957, selama 3 tahun tu Edward ni memang clean gila dari dikesan oleh pihak polis. Memang ada beberapa siri pengambilan nyawa dan kehilangan orang dekat Plainfield tu. Walau bagaimanapun, polis sekali pun tak dapat nak mengesan siapa yang menjadi dalang dalam semua jenayah yang terjadi tu. Time ni memang ramai jugalah orang yang menjadi mangsa Edgin ni. Antaranya orang dewasa, kanak-kanak. Dan dianggarkan 40 kubur dekat tanah perkuburan Plainfield telah pun digali oleh Edgin tau guys. 40 kubur tu banyak gila. Macam manalah dia boleh buat benda tu sorang-sorang kan. Kemudian pada 16 November 1957, Edgin melakukan pengambilan nyawa yang seterusnya, di mana dia telah pun mengambil nyawa seorang pemilik kedai perkakasan yang bernama Bernice Worden. Dan dia tak tahu yang bahawasanya jasad Bernice Worden ni lah yang akan membuatkan segala-gala kerja kotor dia selama ni akan terbongkar. And then selepas Edgin ni melepaskan peluru dekat Bernice tadi, Edgin ni dah bawa balik jasad Bernice untuk dilakukan pengubah suaian dekat jasad orang tu. Macam biasalah, bila dia sampai rumah, dia akan siang dulu, dia akan asingkan part-part mana yang dia nak makan, nak jadikan perkakasan. Time ni macam-macam yang dia fikir, dia nak jadikan kerusi lah, apalah. Tapi setelah 8 jam kehilangan Bernice Worden, anak Bernice yang bernama Frank Worden dah pun mula perasan yang mak dia tak balik ke rumah walaupun hari dah lewat malam. Untuk mengetahui korang, Frank Worden ni adalah salah seorang anggota polis yang
yang berkhidmat dekat balai polis Plainfield tau guys. So memang jackpot lah si Edward ni kan. Kali ni dia memang habis lah. Jadi bila Frank tunggu mak dia still juga tak balik ke rumah, dia tak fikir panjang, dia terus pergi ke kedai mak dia dan dia cari mak dia dekat sana. Akan tetapi setibanya Frank dekat kedai mak dia tu, apa yang mengejutkan dekat sini, Frank nampak ada banyak kesan darah yang ada dekat pintu belakang kedai mak dia. Tapi waktu ni juga Frank masih meletakkan harapan yang tinggi tau guys untuk mak dia tu selamat. And then dalam mana Frank ni masih lagi buntu untuk cari mak dia, sehari sebelum kejadian tu, Frank baru teringat yang ada seorang lelaki yang tak dikenali dah pun berkeliaran dekat depan kedai mak dia. Waktu tu sebenarnya Frank macam curiga jugalah sebab lelaki tu berkeliaran dekat depan kedai mak dia tu berulang kali. Tapi waktu tu Frank macam biarkan je lah sebab tak ada apa-apa pun yang berlaku ketika tu kan. Dia tak tahu sebenarnya orang yang berkeliaran tu adalah orang yang sama mengambil nyawa mak dia. Jadi bila mana Frank siasat dan dia tengok balik resit terakhir orang yang membeli barang dari kedai mak dia, ternyata nama yang tertera dekat resit tu adalah Edward Ginn guys. Jadi daripada situ firasat dia sangat kuat mengatakan yang Ed Ginn ni adalah orang yang terlibat dalam kehilangan mak dia lah. Jadi pada hari yang sama juga, Ed Ginn ni dah ditahan dekat sebuah kedai runcit masa dia tengah membeli barang dekat situ. Dan waktu penangkapan Ed Ginn ni dia buat, time ni muka dia langsung tak ada rasa bersalah ke atau apa ke. Dari riak wajah dia, dia seolah-olah macam keliru tau. Dia kata apa pasal ni, apa pasal aku kena tangkap. Dah macam-macam benda dia buat, lepas tu dia boleh pula buat-buat tak tahu kan. Tapi semua tu dah terlambat dah. Permainan dia sebenarnya dah tamat pun dah. So pada malam 16 November 1957 tu juga, polis dah menggeledah rumah Ed Ginn untuk mendapatkan bukti atas kesalahan yang dia buat. Waktu ni walaupun masih tak tahu tentang keadaan ibu dia, Frank sebenarnya masih berharap yang ibu dia ni akan selamat tau guys. Akan tetapi bila mana polis sampai je dekat rumah Ed Ginn, masa diorang masuk je dekat dalam bangsal yang ada dekat luar rumah dia, alangkah terkejutnya Frank tengok ibu dia dah tergantung guys dekat atas siling bangsal tu. Tapi Ed Ginn ni memang power lah. Dalam masa beberapa jam je dia dah sempat keluarkan semua orang dalaman dan dia siang orang tu sampai tak nampak langsung pun orang tu macam seorang manusia. Waktu tu apa yang digambarkan kerosakan yang berlaku pada jasad Bernice Worden ni memang sangat teruk lah. Punyalah teruk ketika tu sampai kan ada pegawai-pegawai polis yang lain sangkakan yang jasad yang tergantung tu adalah umpama bangkai haiwan. Mana tanya isi dah dikeluarkan dengan tak ada kepala apa semua. Kemudian bila dah settle geledah dekat kawasan bangsal tu, polis pun teruslah menuju pula masuk ke kawasan dalam rumah Ed Ginn. Bila mana polis buka je pintu dekat bahagian depan rumah Ed Ginn, time tu keadaan rumah Ed Ginn ni memang sangat teruk dengan bau busuk, dipenuhi dengan lalat, sampah bertaburan. Tapi apa yang mengerikan kali ni, bila polis pergi dekat kawasan dapur rumah dia, dekat atas dapur polis jumpa jantung masih fresh dah diletakkan dekat dalam kuali besi untuk sedia dimasak. Bukan tu je, bila polis buka peti ais pula, banyak gila isi-isi dalaman badan orang yang disimpan dekat dalam peti ais tu. Serius, keadaan dalam rumah Ed Ginn malam tu memang seram habis lah. Kemudian cerita seram dekat rumah Ed Ginn ni dia tak habis setakat tu je tau. Bila polis geledah lagi dekat dalam rumah dia, ada dekat satu kawasan yang ada dekat dalam rumah Ed Ginn ni, polis jumpa banyak gila benda-benda yang meloyakan dekat kawasan tu. Antaranya kerusi yang dilapik dengan kulit orang, kepala dijadikan hiasan dinding, dan boleh nampak juga beberapa part badan perempuan bersepah dekat merata tempat. Contohnya kaki dekat sana, tangan dekat sini, payu darah dekat atas. Nak digambarkan punyalah seram keadaan rumah Ed Ginn ketika tu. Ada seorang anggota polis yang bernama Ashley ni dah menghantukkan kepala Ed Ginn ni ke dinding disebabkan dia terlalu trauma dengan apa yang dia tengok dekat depan mata dia. Dia hentak, pam, oi apa pasal kau buat macam ni, pam. Lebih kurang macam tu lah. Dan dalam masa yang sama juga, waktu polis tu hentak kepala Ed Ginn tu ke dinding, time tu juga Ed Ginn ni mengaku semua kesalahan yang dia buat guys. So selepas Ed Ginn ditahan, bila dia dah disoal siasat apa semua, punyalah ramai orang yang menjadi mangsa dia, sampai tahap dia tak boleh nak ingat dah berapa jumlah keseluruhan orang yang dah jadi mangsa dia. Tapi yang setakat disahkan hanya melibatkan Bernice Worden dan juga Mary Hogan lah. Kemudian pada 18 November 1957, selepas sehari Ed Ginn ni ditangkap kan, kisah jijik Ed Ginn ni dah disebarkan luas oleh media ketika tu tau. Ada yang share gambar rumah dia, ada yang share barang-barang yang ada dekat dalam rumah dia. Waktu ni orang sifatkan jenayah yang Ed Ginn buat ni terlalu ganas tau guys bagi orang ramai. Mungkin disebabkan waktu ni kes Ed Ginn ni dah terlebih viral ke apa kan. Jadi bila semua orang tahu detail sangat tentang kisah dia ni, orang rasa benda tu menjijikkan lah. Kemudian pada 21 November 1957, Ed Ginn dah dihadapkan ke mahkamah daerah Waushara County untuk dibicarakan atas kesalahan yang dibuat. Tapi apa yang mengejutkan time ni kan, Ed Ginn ni tak mengaku bersalah dengan alasan waktu dia melakukan jenayah tu dia sebenarnya dalam keadaan tak waras pun ataupun gila. So selepas dah disiasat tentang kesihatan mental Ed Ginn ketika tu, ya guys, memang betul apa yang Ed Ginn tu cakap. Dia memang betul gila. Jarang-jarang orang gila nak mengaku yang dia gila, betul tak?
Tapi biasalah kes-kes macam ni kan, kadang-kadang untuk nak melepaskan diri daripada kesalahan tu, biasanya orang yang tak gila pun akan jadi gila. Jadi disebabkan ketidakwarasan akal Ed Gein tu, kerajaan negeri Wisconsin bersetuju untuk menangguhkan hukuman terhadap Ed Gein dan dia terus dihantar ke hospital mental Wisconsin untuk mendapatkan rawatan sehingga dia sembuh. Okay guys, sepanjang Edward ni ditahan dekat hospital mental tu kan, pihak hospital tengok Edward punya perwatakan ni sedikit pun tak menunjukkan yang dia ni adalah seorang pengambil nyawa bersiri. Sebab daripada mata staff yang menjaga Edward selama dia dekat wad gila tu, dia ni adalah seorang yang lemah lembut, ramah, baik hati, sopan santun. Tapi pusing-pusing pun nak buat macam mana kan. Ini kes berat guys, gila punya hal. Jadi memang perwatakan dia tu unexpected lah orang cakap. Okay, selepas 10 tahun Edward ni ditahan dekat hospital pesakit mental tu, akhirnya Edward ni dinyatakan waras untuk dibicarakan tau guys. So pada 7 November 1968, Edward dibicarakan sekali lagi atas pembunuhan Bernice Worden dan dia didapati bersalah atas jenayah tersebut. Tapi sekali lagi Edward ni bernasib baik lah. Selepas perbicaraan kali ketiga pula, masa perbicaraan kali ketiga ni, lawyer apa semua masih lagi membincangkan tentang kewarasan Edward semasa melakukan jenayah tersebut. Diorang cakap kalau lah waktu ditangkap tu dia memang dah disahkan gila, of course lah masa dia buat jenayah pun dia dalam keadaan gila. Jadi selepas mahkamah dah berbincang apa semua, mahkamah memutuskan yang Ed Gein ni digugurkan atas kesalahan jenayah dia, tapi dia ni masih lagi tidak dibenarkan bebas daripada hospital mental. Jadi nak tak nak selepas tu Ed Gein ni terpaksa jugalah menghabiskan sisa-sisa hidup dia dekat hospital mental tu. Kemudian pada tahun 1974, setelah banyak tahun dah duduk dekat dalam hospital gila tu, Ed Gein ni dah buat permohonan dekat pihak hospital untuk minta diri dia dibebaskan tau. Tapi waktu tu disebabkan Ed Gein ni pun masih belum pulih dari penyakit mental dia sepenuhnya, permohonan tu pun dah ditolak dan dia tak dibenarkan bebas pun oleh pihak hospital. Dan akhirnya setelah menghabiskan sisa bertahun-tahun hidup dekat hospital mental tu, pada 26 Julai 1984, pada usia Ed Gein ni 77 tahun, dia dah meninggal dunia disebabkan kanser paru-paru yang dihadapi. So macam tu je lah kisah hidup tentang Edward Gein. Untuk pengetahuan korang, selepas Ed Gein ni dah dikebumikan dekat tanah perkuburan bersebelahan dengan ibu dengan abang dia tu, dikatakan pada tahun 2000 batu nisan dekat kubur Edward ni telah pun dicuri guys. Tapi kehilangan tu tak lama pun. Pada tahun 2001 polis jumpa balik dan selepas kejadian ni, batu nisan Ed Gein ni disimpan terus oleh pihak polis dan ianya tak pernah lagi dipulangkan semula dekat kubur Ed Gein ni atas faktor keselamatan. So kubur Ed Gein sampai sekarang ni dibiarkan tak bertanda lah. Macam mana story kali ni guys? Saya minta maaf lah kalau ada yang kurang dalam cerita ni kan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dekat Ed Gein ni berpunca daripada ibu dia sendiri, betul tak? Disebabkan ketaksuban yang terlampau terhadap agama tu, hancur terus hidup anak dia weh. Memang kesian lah. Ok guys, setakat tu je lah video untuk kali ni. Macam biasa, kalau korang ada idea ataupun apa-apa cerita yang korang nak kongsikan dekat Syamim, korang just tinggalkan je komen korang dekat bawah. Ok, berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.